sikit. Okey. Selamat petang. Ketuk. Ni hari kita overhaul LC yang enjin pecah ni. Warna sekian lama, alhamdulillah warna kata bang. Duit cun-cun. Crankshaft pun dah baru. So alang-alang tu kita pecahkan dia punya oil pump untuk kita tukarkan oil pump baru. Yang enjin mudah ni. So stay tune lah. Kita tunggu sampai dia terlalu, okey. Pomen okey, pomen. Okey. Okey, kita import. Terima kasih pada pomen yang baru datang ni, membantu saya. Okey. Baik pomen ni steady lah. Dia dengar je nak turun enjin, berdesup dia buka keluar. Okey, cun-cun ah. Blok dia semua dah beli. Dia punya barang-barang semua dah beli. Kat sini tak kan kata boleh pakai dia punya blok ni je. Dia punya bearing semua dah beli. C3. Blok pakai NLK. Sesi lerai. Semua skru dah buka, alhamdulillah. Tinggal kita nak cabut dia punya casing lah sama enjin dia. Tengok kat situ Silap ibu. Satu kita buka. Tinggal. Ya. Okey. Alhamdulillah dah terlerai dah. Kita dah leraikan ya. Ni nanti mana yang di spring-spring ni kena ambil balik ni. Okey, bom. Okey. Legam siap. Ni punca tak minyak hitam tak jaga tau. 2 bulan sekali jauh. Okey. Nanti tembak chemical je. Chemical apa? Tu. Chemical tu. Boleh Anjawan? Rendamkan chemical. Bagi dia ni sikit. Dia dah main 124 Di buat atas. Dah main. Okay, ni buat duduk dia. Terus. Kena cuci dulu. Ha? Kena cuci dulu, tak nampak tak? Kalau original dia ada bintik. Ada look, ada line kan? Okay. Okay. Selamat petang pada fighter V1 LC. Okay, kita baru lepas ambil enjin LC V1. Kita dah buka enjin kawal. Tengok untuk speed ni. Okay. Ni road dia kita dah pergi hantar pump. Kita pakai brand HP SP. Dia punya crankshaft pakai HP SP lah. So casing pun dah baru. Ni road lama dia. Ni road lama dia. Dah buat dah ni So ni road lama dia ni. Okay. Barang-barang dia semua dah lengkap. Semua dah ada dalam ni. Head dah ada. Head kita pakai high power ni head. Pakai 2225. 2225. Head dia dah ada. So kat sini blok dia kita pakai NLK. Barang bearing kita pakai bearing C3. Lepas tu kat sini dia punya CDI dah ada. Complete lah, dah complete. Tinggal lagi bang kecil-kecil lah. Okay, ni carburetor dia dah beli. Okay, sekali jalan ni tu. So tunggu untuk pemasangan je lah. Okay, kita bersih-bersihkan dulu, cuci-cuci enjin ni dulu.
cuci bagi bersih apa semua. Baru kita ni buat pemasangan. Okay, stay tune. Okay, mari kita buat pemasangan bearing yang masuk dalam sub. Okay, ni kita tengah sejukkan sebab baru kita boil babakau untuk masuk bearing kan apa semua. Kita sejukkan dia sekejap sebelum kita nak katuk. Dia punya head alhamdulillah kita dah gerembal. Kita dah gerembal head dia, dah cun-cun dah tak ada bocor. So kita stay tune lah untuk pemasangan yang seterusnya lagi. Okay. Okay, gearbox kita dah pasang. Alhamdulillah cun-cun masuk pun baik, tak ada masalah. So kita tengah tunggu pasang cover ni, dia punya tu. Okay, ni lagi kita boleh katuk lah. Tak ada masalah, InsyaAllah. Mudah-mudahan motor ni berjaya dengan baik. Ni kita guna root HP J4. Semoga bermanfaat dengan mana. Okay guys, kita dah siap pasang belah clutch. Belah clutch ni dia nak convert kelas tangan. So sekarang ni saya tengah nak pasang untuk belah magnet lah. Rehat jap, ambil nafas dulu kan. So tinggal belah magnet, lepas tu kita katuk untuk masuk blok lah. Mungkin insyaAllah tak ada apa-apa. Mungkin petang ni ke ataupun bila kita boleh gantung dengan enjin ni. Okay, ni spek 66 J4. 66 J4 kita ni. Okay, alhamdulillah motor enjin pun dah siap gantung. Ni tengah tunggu untuk kita buat pemasangan headblock sajalah. Okay, dah tak ada apa lagi dah, tinggal buat pemasangan headblock. Motor enjin dah siap gantung. Ni clutch nanti kena setting balik. Lah clutch ni dah agak sempit sikit, so tengok macam mana. Okay, belah magnet semua dah okey, alhamdulillah tak ada apa, syukur. Ni kita setting cun-cun punya kelas ni. Dia punya ni semua dah okey, semua cun okey, tak ada apa. Ni sekejap lagi kita masuk sensor dia, kita cucuk. Okey, dah tak ada apa dah. Tunggulah untuk pemasangan headblock pula Okey. Okey, sekarang kita buat pemasangan piston ring. So sekarang ni piston ring yang jaring-jaring tu kita letak belah area sini. Ni belah mana? Belah kanan. Okey, belah kanan. So maknanya yang lagi dua tu, satu yang halus tu belah mana? Silang. Okey, kita silangkan dia, satu sini, satu sana. Okey, pastikan bersilang lah. Nampak? Satu sini, satu sana. Yang M tu pastikan duduk belah sini. Ya, M. Okay, lepas tu kita masukkan yang piston ring biasa lah. Yang ni yang tebal. Nampak je piston ring yang tebal, dia ada dua. Satu tebal, satu nipis. So yang tebal tu adalah kedudukan dia di tengah. Okey. Yang nipis adalah atas sekali. Dia bukan nipis, dia macam tajam. So dekat ni atas sekali okey. Okey, mana kedudukan dia macam ni. Senam dia punya ni. Alamak, dah tertuak. Okey. Macam tu. Bersilang macam tu. Okey. Okey, dah ada lah. Okey guys. So sekarang kita
buat pemasangan. Okey. So sekarang ni kita nak tengok dia punya blok ketinggian dia untuk ni. Sebab motor ni kan kita jalan jack. So kita nak tahu piston kedudukan macam mana. So kalau anda kata piston tinggi, kita kena tambah gasket lagi lah. Okay. So stay tune sekejap. Tengok anda kata kalau cantik je dia punya kedudukan dia, marking dia cantik. So kita ni, kalau tinggi sangat kita gendahkan sikit lah. Ada lagi satu gasket lah kan. Ni okey, ni kalau ni dah cukup okey cantik. So pasang je. Okey. Ni kita buat pemasangan head. Mana stick baru? Stick baru. Ambil stick baru. Stick baru. Stick. Yang kita beli stick. Stick. Yang warna silver tu. Okey. Masuk engine ni. Bus block lagi, Bek. Ada situ bus block. Okey, kita buat terus pemasangan head. Alhamdulillah siap menaiki motor. Ikat silang je. Ambil beg tu. Dah pasang. Mana ada exhaust? Pakai exhaust aku. Buka ni aku. Buka exhaust aku cepat. Pakai skru tu abang juga ke? Walaupun nak beli skru abang. Dah cakap dah. Skru ni asal kau pakai skru bunga je. Memang datang tu lah. Ubah je. Bayu. Tak ada skru pada dia ni masalahnya. Gila. RM20 juga. Buat betul sangat motor. So kita ikat kita punya head ni dengan top wrench. Okay. Blok baru bang. Blok baru. Casing engine semua baru. Ni kau pecah engine dia. Enjin pun baru. Engine baru. Bunyi bukan. Ada. Tak bunyi tak kuat. Dia tak ni sangat. Okay.
E8. Kenapa dapat? Kena 8. Dekat situ semua ada situ. Spring. Spring. Spring tak ada. Saya dia tengok. Pergi je apa ya? Ya. Lagi. Ya, aku tengok. Sama. Tutup angin tak? Stop dulu. Okay.